Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nura Aufa binti Muhammad Arif dari TV PSS SK Seri Sentosa. Hari ini kami berada di Dewan SK Seri Sentosa bagi membuat liputan khas sepenuh majlis program Galakan Membaca dan Jom Baca 10 Minit peringkat negeri Pulau Pinang. Majlis ini dianjurkan bagi memupuk budaya membaca dalam kalangan murid serta masyarakat secara menyeluruh. Bersama saya, Cikgu Zalifah, Guru Perpustakaan dan Media. Bagaimanakah program ini memberi impak kepada murid? Okey, program ini dapat memberi galakan membaca kepada murid. Selain pada itu, dia juga dapat menambahkan kosakata dan dapat meningkatkan dari segi akademik murid. Apakah peranan pusat sumber sekolah dalam menjayakan program ini? Okey, pusat sumber sekolah dapat menyediakan bahan-bahan yang menarik di pusat sumber. Selain pada itu, dia juga dapat menyediakan sudut bacaan dan dapat menggalakkan murid menyertai program seperti galakan dalam literasi maklumat dan sebagainya. Seterusnya, saya bersama Hafizah. Apakah pendapat anda tentang program ini? Program ini sangat menyenangkan. Faedahnya kita dapat menambah ilmu dengan membaca. Apakah jenis buku kegemaran anda? Saya suka membaca buku yang jenis komik, lepas tu dia ada pengajaran dalam komik tu. Okay, terima kasih. Seterusnya bersama saya ialah Asif. Apakah pendapat anda tentang program ini? Saya rasa dia dapat bagi murid-murid faham tentang bahasa-bahasa lain dan macam-macam lagi lah. Apakah jenis buku kegemaran anda? Buku cerita tentang Nabi, sains dan yang menarik. Terima kasih. Jelaslah bahawa program Galakan Membaca dan Jom Baca 10 Minit ini mampu melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing. Saya, Nura Aufa binti Muhammad Arif dari TV PSS SK Seri Sentosa melaporkan dari Dewan SK Seri Sentosa. Sekian, terima kasih.